Kami akan menerangkan tentang proses penyimpanan ayam. Proses ini dibutuhkan dalam rangka utama, iaitu pengasingan, pembungkusan, penunjuk sementara, penyimpanan dalam bilik, pemantauan suhu dan pemeliharaan. Menengok proses sebenar penyimpanan ayam, biasa sebenarnya. Pertama, iaitu adalah pengasingan ayam untuk serat dan berat. Menggunakan proses pembungkusan dan memastikan penyimpanan lebih berat. Langkah kedua, ayam akan dibungkus dalam plastik kualiti makanan bagi menjaga kualiti ayam supaya tidak tercemar. Cara yang baik ini dapat mengelakkan pencemaran makanan bakteria dan kotoran luar. Setiap bungkusan juga menjadi dengan berat dan tarikh untuk memudahkan pemantauan. Ayam yang telah dibungkus akan dimasukkan ke dalam peti sejuk beku seperti ini untuk sementara waktu pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Ini membuka ayam dengan cepat dan menentukan pertumbuhan bakteria serta mengurangkan kesegaran dan produksi ayam. Selepas penyejukan awal dalam freezer, ayam akan dipindahkan ke bilik sejuk untuk penyimpanan jangka panjang. Di sini, suhu bilik sejuk yang stabil membantu mengekalkan kesegaran ayam dan mengelakkan pertumbuhan bakteria seperti ini. Selain itu, setiap bungkusan ayam biasanya dilabel dengan tarikh dan berat. Seperti contoh, ini memudahkan kita untuk memantau dan memastikan ayam digunakan sebelum tarikh lumpur untuk menjaga kualiti dan keselamatan makanan. Langkah kelima, suhu bilik penyimpanan perlu dipantau secara berkala. Ini penting untuk memastikan ayam sentiasa dalam keadaan selamat. Langkah terakhir, ayam yang telah disimpan akan diedarkan kepada pembekal. Penghantaran juga menggunakan kenderaan berpenyejuk supaya ayam kekal segar. Kesimpulannya, penyimpanan ayam yang betul sangat penting untuk menjaga kualiti makanan. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.